Easy satu markah dalam SPM boleh dapat. Ini adalah soalan form 4 penakulan logik and this is really easy. Korang tengok Kalau dia kata jika y equals ms plus c itu ialah persamaan bagi suatu garis lurus, saya akan highlight. Okey. Lepas itu maka c adalah pintasan y. So saya akan highlight dengan warna lain. Contohnya kita guna warna biru. Tulis akas bagi implikasi kat atas ni. Akas tu maksud dia dalam bahasa Inggeris kita panggil dia converse. Terbalik. Apa maksud terbalik? Kita tulis balik seperti di atas, tetapi sekarang yang warna biru punya kita tulis dulu. Nampak? Yang warna biru punya kita tulis dulu. C ialah pintasan Y. Lepas tu ada perkataan apa? Maka, apa pula? Warna merah ni pula dimasukkan kat belah bawah. So, kita tulis balik. Y equals mx plus c ialah persamaan bagi suatu garis lurus. Dan settle. This is 1 mark. Senang tak? Itu saja. Tak percaya ke? Buku ni adalah SPM sebenar. SPM 2025, kertas 2. Soalan nombor 4. B. Tulis akas. Soalannya sama. 1 markah. Jawapan yang lengkap pun diberi. Sama macam Cikgu Debbie tulis tadi. Nampak tak?